Kalau kita ni jenis susah nak bangun semaya subuh, payah benar nak bangun semaya subuh, cuba kita amalkan 3 perkara ni. Yang pertama sekali, mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau aku menyembah dan hanya kepada engkau aku memohon pertolongan. Maka mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nak tidur tu berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan aku untuk bangun semaya subuh. Insya-Allah, Allah Taala akan bantu kita untuk bangun semaya subuh. Allah Taala akan jentik hati kita untuk bangun semaya subuh. Yang kedua, amalkan perkara yang diamalkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ambil wuduk sebelum nak tidur, kebah tepat-tepat tidur. Kalau boleh baca 3 kur dan diterusi dengan ayat kursi dan sapu di seluruh tubuh kita sebelum nak tidur. Yang ketiga, cuba kita amalkan tidur awal. Jangan tidur lewat. Kalau boleh selepas isyak dalam pukul 10 ke 11 tidurlah. Kalau kita tahu dah diri kita ni jenis susah nak bangun, payah nak bangun, jenis bangun lewat, tidurlah awal. Cuba kita amalkan tidur awal. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita untuk bangun semaya subuh. Jadi cuba kita amalkan 3 perkara ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita untuk bangun semaya subuh. InsyaAllah dengan kita jaga semaya subuh, jaga semaya 5 waktu, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan kita dunia maupun di akhirat insyaAllah.